Bagi saya untuk adakan platform digital ni baguslah untuk tingkatkan keyakinan. Bila ada undang-undang macam ONSA ni, pengguna akan rasa lebih yakin sebab dia ada garis panduan dan perlindungan, terutamanya untuk kanak-kanak. Kita lawan skamer dan jenayah cyber. Sebab sekarang ni jenayah skamer ni makin berluasa. Jadi ONSA ni dia membantu kita dan masyarakat untuk melawan jenayah cyber. ONSA ni dia membantu masyarakat supaya lebih alert dengan jenayah cyber dan skamer. Budak-budak sekarang ni kebanyakan mainkan telefon lah. Kalau ikutkan benda-benda gitu kita boleh avoid lah. Kalau bagi dia orang main pun macam jarang lah, seminggu sekali ke, ataupun bagi masa yang sekejap je nak tengok. ONSA ni langkah yang bagus lah. Pendapat saya berkenaan dengan ONSA ni ada bagus bagi keselamatan untuk terutamanya bagi pengguna kanak-kanak dan pelajar sekolah dalam media sosial. Saya rasa ONSA ni bagus sebab dia bantu masyarakat lah yang muda, sebab ni banyak masalah scam dekat Malaysia yang berluasa. Semoga macam masa depan ni kita tak cepat terpengaruh dengan dalam media sosial, sebabnya kita senang terpengaruh kalau dengar baca-baca artikel-artikel yang tak sepatutnya.